Forest Stone. Nampak tak tu? Katanya kat sini stone ni semula jadi abah kan? Stone yang semula jadi. Sekejap. Dia tunjuk kat depan ni. Ni tasik semula jadi. Yang tu stone. Tu stone-nya. Nampak ke? This lake is called Shilin Lake or Enlai Lake. Enlai is because of Zheng Enlai. He's the first premier of our country. In 1949, arrived at the same site. Orang akan berjalan sejauh 1 kilometer ya. Wow, my mom. Masuk vlog. Kita akan jalan 1 kilometer. Brisk walk je lah kan. Tengok tu. Sebaik. Sejuk, cuaca dia sejuk. So best untuk brisk walk. Mana? Ambil gambar. Itulah ya. Kita datang ramai-ramai, kita memang akan ambil gambar. Tapi tourist guide ni dia nak ikut pace dia. Soalannya yang datang-datang ni yang dah berumur. Semanalah diorang larat kan. Okay? Sayang. Ada lampu. Nak tu lampu. Dia kata kena jangan buat video sambil berjalan. Yeah. I take care of you. So you buat lah. My mother take care of me. Cantiknya adik pergi gambar apa satu dek? Meh. Apa? Mana apa dek? Cantik dek. Gelap lah. Tara, sekarang kita dekat center dia kot, entahlah. So kat sini boleh beli, nak sewa baju pun boleh. Harga serendah 20 yuan. 20 yuan? Berapa ringgit kita? Tak tahu. Tak tahu. Mak angguk ya. Tak bercakap. Baju. Tara. Desert yang tu. Rock desert. Fun. If all the guests are like your age, we are going to longer route. Mama sini langsung kat mari nak cakap gitu. Semua tak pandai. So cantik. Kan? Menakjubkan rumah. Water level. Oh. Ya. Tu yang ada garis tu kot. Yang ada garis tu mah. Macam bunga hydrangea. So cantik. Muka saya dah barai sebab saya mengantuk ya. Betul cantiknya. Wah cantiknya. Dulu bukan rumah kita ada ke apa? Waktu cantik. Serius. Ikan koi. Koi tu pun bahasa Cina kan? Tangkap lah. Bukan koi eh? Abah hati-hatilah abah. Tengok abah duk buat apa. Ipa tak makan daun lah. Lah. Group photo. Dia rasa video untuk hari ni sampai di sini sahaja. So inilah Stone Forest. Saya dah penat. Tempatnya cantik. Dia macam duduk dekat tempat yang sangat cantik. Tengok tu view dia. Okay lah. So lepas ni kita nak pergi dinner. Sebelum dinner nak pergi shopping dulu. Tak tahulah nak buat video ke tak kat situ. Korang nak tengok ke Tira pergi shopping dekat China? Mungkin Tira akan tunjuk video short je. Ataupun Tira letak sikit je lah dekat akhir video ni. Okay?
So bye bye, see you in the next video. Dekat bawah tanah dia ada banyak menjual. Comel. So nice. Tengok tu. Dia sangat comel. Orang yang pakai tu pun comel.